Ish, handsome. Sila. 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 Ya, aku nak tanya, kau dah solat ke belum? Belum. Ya Allah, dah nak habis waktu lah. Alah, 5 minit lagi. Ish, kau ni, jangan lambat-lambatkan sangat. Tak elok lah, tak baik. Okey, nanti aku solat 5 minit, 5 minit. Okey, yelah. Solat tau. Okey. Alamak, dah pukul 4. Aku tak solat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kila bangun Kila. Dah azan subuh lah. Dah 10 minit lagi lah. Weh, subuh kan cepat habis waktu. Kau ni bangun lah. Ya, kejap lagi aku bangun. Kau ada kelas tak? Pagi ni? Ada nanti. Bangun lah. Nanti aku bangun. Bangun tau? Okey. 8.40. Ya Allah, aku tak solat subuh. Bella. Ya. Macam mana? Aku nak cari kau. Aku ada kena cakap sesuatu dah dekat kau. Oh, boleh je. Aku kan kita satu tempat dan kita sembang. Boleh juga. Jom lah kat atas ni. Jom. Jom. Tu ada meja. Dan kursi. Jom lah kita duduk situ. Jom. Sebenarnya aku dah lama nak cerita kat kau. Tapi masalahnya aku tak ada masa. Lepas tu aku takutlah kalau aku cerita kat kau nanti boleh buka aib ke. Tak berani lah. Macam mana patut aku cerita kat kau? Aku rasa kalau apa yang aku nak cerita tu memerlukan pendapat atau nasihat aku, apa salahnya kalau cerita? Boleh je. Kalau kau dah cakap macam tu, maksudnya aku boleh cerita lah kan. Sebab aku rasa benda ni pun okey juga untuk kebaikan kan. Untuk kebaikan semua. Okey, ada satu hari tu aku nak cerita yang roommate aku suruh dia solat. Lepas tu, kau tahu tak, dia buat edah je dengan apa yang aku suruh tu. Aku suruh dia, Kila, solat lah. Sebab waktu dah nak habis kan. Lepas tu kau tahu tak, dia boleh main game, boleh main handphone. Geram je aku tengok Aku ni dah banyak kali aku tegur. Tapi macam tak jadi je nak buat apa ni. Lepas tu, ada satu hari lagi, kau tahu tak, aku sama juga macam tadi. Tapi aku suruh dia solat. Aku tengok dia baring atas katil. Dah lama baring daripada pagi sampai ke tengah hari. Lepas tu kau tahu tak, aku cakap kat dia, waktu tu waktu azan. Lepas tu aku cakap lah awal-awal, aku cakap, Kila, waktu azan dah masuk, pergilah solat. Ataupun nak solat sekali dengan aku kan, boleh je. Lepas tu dia cakap, kejap 10 minit. Aku nak main handphone. Lepas tu kau tahu tak, lama-lama tertidur. Ya Allah, aku macam apalah ni kan nak buat. Lepas tu dah sekali tak solat Kau rasa apa yang kita patut buat ni? Aku nak tegur tapi aku dah tegur banyak kali. Macam tak jalan je. Macam mana? Sebablah dia macam tu. Sebab setahu aku Kila ni dia lain depan-depan. Tapi sebab kau kan roommate dia, so kau lagi kenal dia lah kan macam mana. Susah ni, apa kata nanti kita tegur dia sama-sama. Aku setuju juga tu cadangan kau. Mungkin kalau aku tegur seorang mungkin tak jalan. Tapi kalau tegur kau mungkin jalan kan? Jadi nanti jom lah kita jumpa dia nak. Kalau macam tu jom lah kita pergi bilik aku. Boleh kau jumpa dia? Jom. Kila, kita orang datang ni sebab nak tegur sikit lah. Sebab Wafa mengadu dekat aku, dia dah banyak kali tegur kau tapi tak jalan juga. Jadi kita orang bersyadang untuk nak buat sesi macam ni lah.
Ni aku nak tegur sikit lah. Wafa beritahu aku yang kau sering lambat-lambatkan solat dan sampai membuatkan kau terlepas solat, kau tertinggal solat. Jadi aku sajalah nak pesan, kita ni, kita tak tahu ajal kita bila. Bila kita mati kita tak tahu. Kau cakap nanti-nanti tu, mana tahu malam nanti tiba-tiba Allah dah tarik nyawa kau. Jadi untuk waktu solat tu, masuk je waktu solat, terus solat. Jangan nak lengah-lengahkan masa. Kita tak tahu ajal kita ni bila. Tak tahulah weh, tapi aku selalu rasa macam rasa berat nak solat tu. Kadang-kadang rasa malas. Weh, kalau rasa malas-malas semua tu hanya setan syaitan tau. Tapi kita kan sebagai umat Islam, kita kenalah lawan weh. Kita semua pun tahu memang syaitan ni dari zaman Nabi Adam dicipta lagi, dia dah memang ada tujuan dia untuk nak kita kata Menyesatkan manusia, nak menyesatkan manusia, menyesatkan kaum Adam dan Hawa ni. Tak apalah, lepas ni aku lagi istiqamah lah. Itulah aku harap lepas ni kau akan lebih berusaha dan istiqamah untuk berdisiplin dalam beribadah. Jangan risau, Allah tu Maha Pengampun. Kita je solat taubat je. Okay, terima kasih. Okay, kau jangan terasa tau. Tak apa, terima kasih korang. Sama-sama. Terdapat banyak kesan yang boleh kita ambil sekiranya kita melambatkan solat ataupun meninggalkan solat. Kalau kita lihat daripada segi meninggalkan solat, akan berlakunya dari segi hidup ataupun mati. Jika kita lihat daripada hidup, berlakunya kehilangan berkat dan rezeki seperti umur yang tidak diberkati oleh Allah. Sebagai contohnya, kita hidup lama tapi tidak ada satu pun amal kebaikan. Seterusnya, pengabaian solat juga boleh menjurus kepada keruntuhan ahli-ahli yang lain. Seperti kita tahu, sekiranya kita meninggalkan solat ni, kita akan melemahkan iman kita, sekaligus akan menjurus kepada keruntuhan akhlak seperti isu dada, isu buli ataupun perhubungan baik. Seterusnya, kalau kita tengok daripada aspek semasa kita mati, semasa dalam kubur, sekiranya kita meninggalkan solat, kubur kita akan disempitkan. Allah Subhanahu Wa Taala akan menyempitkan kubur sekiranya umatnya meninggalkan solat, sehingga bahu kiri dan kanan akan berlaga. Seterusnya, kalau kita tengok daripada aspek melewatkan solat, akan menyebabkan kesan ganjaran pahala akan berkurangan. Seperti yang kita tahu, solat yang paling utama iaitu solat paling afdal adalah didirikan sewaktu di awal waktu. Tapi sekiranya solat dilewatkan tanpa sebab, pahala dalam keutamaan akan berkurangan. Seterusnya, akan risiko berlakunya tidak solat terutamanya kerana kesibukan di urusan dunia. Risiko seseorang untuk terleka dan akhirnya solat itu akan ditinggalkan.